Berita 29 hari bulan Ogos 2024. Engkau pergi cek tengok, yang SPRM kata beku tangkap ni, ada dituduh di mahkamah ke tak? Jangan percaya saya cakap. Engkau pergi cek tengok. Ada dituduh ke tak? Tak ada. Engkau cerita engkau tangkap, lepas tu kau cerita juta-juta, sudut minyak, bla 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 bla, siasat, bla bla bla, tapi tak ada pertuduhan. Apa benda ni? Sebab engkau cakap engkau nak hapuskan kartel. So kalau engkau dah tangkap, engkau sanggup keluarkan berita, bagi tahu ini jumlah berapa banyak sudut minyak. So kenapa engkau tak tuduh mahkamah? Kenapa tak tuduh? Kenapa tak tuduh? Ingat kenyataan Anwar Ibrahim. Kau baca ni. Ni. Beras putih, Malaysia Madani hapuskan campur tangan kartel. Berita 19 Februari 2024. Sampai sekarang tak ada kartel beras yang Bapuk Turun ni kata dituduh. Tak ada. Ini SPRM. Penyeludupan diesel di Sibu, Datuk antara ditahan. Ini keluar Kosmo tau. Keluar berita, bukan aku fitnah. So, ada dengar Datuk didakwa di mahkamah kerana seluduk minyak? Tak ada. Janganlah menyusahkan rakyat. Kau membebankan rakyat. Ini menindas rakyat. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.